InsyaAllah saya tak sombong atau apa. Saya belajar macam mana hak life tu. Terasa dah best? Anas pula. Tak, cuba nasi. Jadi bagi je Islam. So, saya cerita sikit lah hidup saya. Mungkin ramai yang tahu kan. Mungkin ada yang tahu lah. Mungkin haji-haji ni tak main tahunan ni. Betul kan? Mungkin I boleh cerita sikit my journey lah dalam life. My journey dalam life ni, I daripada kecil memang setiap kali habis sekolah akan kerja dengan ayah. So ayah saya kebanyakannya masjid dalam Malaysia. Masjid Indonesia pula. Masjid dalam Malaysia ni kebanyakannya ayah saya yang buat. Mostly banyak interior design, mihrab, all the things lah interior design. So sekarang yang ayah dari kecil memang habis sekolah dia kerja dengan ayah. Memang saya belajar macam mana itu hard life. Sebab alhamdulillah ayah saya duit dia banyak tapi dia tak pernah bagi duit dengan anak-anak dia dengan sesenang hati. So you want money, you have to sacrifice, you have to hard work. Sampailah saya besar, saya masuk sekolah menengah form 4, saya pindah ke asrama dan saya main bola untuk Selangor 2016. So after 2018 saya injured, saya punya ankle, saya stop career saya as a footballer and saya masuk ke dalam modeling. Saya masuk ke dalam modeling, run di fashion show and everything for a few years. And then suatu itu juga saya masih study dekat IIC, National Islamic College, which is under UIA. And I ambil as a marketing management. And then sewaktu saya belajar juga, saya start masuk dalam drama, film and all thing lah 2018-2019 kat Malaysia. So after daripada itu saya mulai nampak yang bahawa dalam bidang artis, dalam bidang ni sebagainya ni tak boleh buat duit sangat. Boleh buat duit tapi bisnes lebih best. Saya daripada 2015 waktu saya belajar, saya dah start punya akhirat, saya belajar di jalan. So ni adalah sahabat saya, suasana saya, Nico ni. Dia memang Nico saya dekat. Daripada 2018 kita belajar bersama. Memang dia ikut saya pergi berniaga di jalan, berniaga air bomba lah, berniaga air jagung lah, everything daripada pengalaman. Masuk event sana sini, pergi luar negeri. So kenapa membuatkan saya berada di sini sekarang adalah, dan alhamdulillah lah, insyaAllah saya tak sombong atau apa. Saya belajar macam mana hak life tu. Jadi sampai sekarang saya boleh hidup kat mana-mana, saya boleh tidur kat mana-mana sebab dah belajar daripada hak life saya tadi. Lepas 2020 start COVID, saya betul-betul 100%, 1000% saya fokus dekat dalam content creator. So saya start buat YouTube 2020 lah, macam tu kan. So my first YouTube dengan abang saya, kita buat dari warna kopi. So start berjalan saya as a YouTuber 2020. After COVID tu memang orang tak boleh nak buat duit, tapi we make money on online. So saya nampak yang which is online is very big. Bukan saja ke satu negara tapi kita boleh berpecah kepada banyak negara sebenarnya. But everything need plan, everything need to have vision juga. And insyaAllah lah, pasti dengan apa yang kita sacrifice hari ni, mungkin hari ni kita tak berjaya, esok mungkin kita boleh berjaya. InsyaAllah. Okay? Terima kasih. Saya Dua Pandi di sebelah acara kemuncak Majlis iaitu Majlis menandatangani memorandum persahabatan antara PT Organic Success Indonesia bersama saudara Aisyah Kadi. Sebagai brand ambassador. Baik, Majlis mempersilakan ke meja penandatangan anak Ismail. Persilakan. Ya, silakan. Jual. Boleh? Let's go! Mantap.
Cik, ya. Boleh kan? Ada jalan lain juga. Dan itu dalam keseluruhannya dapat Hadiah dari Jakarta. Kalau kita lagi cepat lah. Susah kan? Yang penting dah tu aja. Lampu. Okay Kak, cuba try Kak. Okey, kita try sekarang. Ya, aku test dulu ya. Kalau bagus sih aku jual, kalau tak bagus tak jual ya. Ya, tak apa-apa. Ya bisa. Hah? Oh, di sini. Okey. Okey. Kita coba. Agak tak pas kita. Okey. Okey, ini Ini apa ni? Rendang. rendang ayam. Rendang ayam. Baru. Ini eksperimen ke apa? Ya, eksperimen. Kalau tak jadi malu ni Kak. Okey, kita cuba kita tengok. Kita bang. Okey, baik. Kalau ni 10 minit bang. Tapi jangan sentuh nanti panas. Panas, tahu panas tak? Apa? Dah boleh bang? Dah siap ni? Nak buka dia. Buka profil orang. Mana Kak? Ada okey dia. Okey dia. Di dalam depan. Dah siap ni bang? Lebih panas. Sekarang saya buka letak kat sini. Dia satu nasi satu pulau yang Mahal tu pun. Oh. Aku nak minum pun. Boleh minum pun. Ini gaya minum pun tak? Ini sebenarnya ya? Basmati. Dia tahu. 2 tahun bertahan eh? Boleh kan? Indonesia Point temperature dibiarkan bau dia. Buah hati ni. Rasa dah nice? Rasa? Anak sulap. Tak, cuba nasi. Ni dari mana nak makan? Kan? Makanlah ada yang makan makan tu lah. Siap ada juga dulu. Betul dia boleh. Ini kalau jadi ketua ni. Nak coba kan? Senyum tu rasa dia. Jatuh. Ya.
Juga enak. Mana ni tu? Ikut aja. Coba. Tambah. Enak banget lah. Ini makanan Malaysia ya. Kau jangan harap terima kasih pada kau bilang enak pula. Tapi asal punya ni. Iman. Coba. Kita kasih panjang video kita pula. Okey. Apa dengan saya? Menurut saya kan? Bos. Kerjasama yang jajakan ni dah lama kan? Kalau untuk kopi jajakan ni baru 2 tahun. Banyak jual kat mana? Banyak jual. Banyak tak yang Ini pakai mesin. Apa dah rasa? Pasti dah. Okay, so you guys dah. Cuba kan? Kena Nanti ke kan? So boleh kan? Jadi, sebuah syarikat utara secara terbatas pada pasal 1. Okay, maksud dan tujuan kita adalah memudahkan supaya bertujuan mewujudkan rangka kerja rasmi bagi kerjasama pemasaran eksklusif di mana pihak pertama melantik pihak kedua asas, pihak kedua menerima konflik tersebut bertindak sebagai Ording. membina reputasi pasaran dan menyokong aktiviti jualan bagi samping bawah. Okey, pasal kedua untuk kerja Kau tak ada yang kum tak ada. Aduh, kamu datang Sila, boleh? Di mana tak? Sini. Tangan bawah. Bawah. Atas. Okey. Oh. Boleh? Foto bersama. saya SMS. Nah.
Sini aja sini. Ini juga saya nih lagi. Apa masih tak ada dalam? Ini kan? Ya. Dengan bintang hidup aja, budaya